Hey, what's up guys? So hari ini kita akan lihat etika pemakaian penjawab awam. Penjawab awam terutamanya guru, kita diwajibkan memakai pakaian mengikut garis panduan perkeliling yang telah ditetapkan. Sebab kita kan cikgu, haruslah kita patuhi perkeliling. Kita juga sebagai seorang pendidik, jika kita mahu anak murid yang baik, haruslah bermula dengan kita. Macam mana nak tahu etika pemakaian penjawab awam? Jom kita start. Pakaian rasmi bagi lelaki adalah berbaju kemeja lengan panjang, bertali leher, berseluar slack, stokin dan berkasut hitam, gelap dan memakai tanda nama. Bagi urusan rasmi dan majlis dua rasmi, penjawat awam lelaki harus memakai blazer mengikut kepada kesesuaian majlis yang dihadiri. Bagi penjawat awam, wanita haruslah berbaju kurung lengkap dengan tudung dan berkasut tutup penuh dan memakai tanda nama. Bagi pemakaian baju batik, penjawat awam lelaki haruslah memakai batik yang bermotifkan Malaysia. Pemakaian baju batik ini haruslah berlengan panjang dan memakai tanda nama. Mungkin kadang ku bermimpi sebahagia begini. Bagi penjawat awam perempuan juga harus memakai baju batik yang bermotifkan batik Malaysia. Oh kasih. Pemakaian baju korporat selalunya akan digayakan semasa kerja di lapangan seperti menghadiri majlis rasmi, program-program kerajaan, mewakili sekolah untuk tugas-tugas rasmi yang memerlukan seorang penjawat awam itu berada bersama orang awam. Pemakaian ini mencerminkan etika serta accountability sebagai seorang penjawat awam. Bersama kita menuju bahagia. Sebagai guru, kita tidak akan lari daripada aktiviti kurikulum dan sukan. Pemakaian sukan itu haruslah dalam keadaan kemas dan rapi. Bagi guru lelaki dan perempuan, pemakaian baju sukan rasmi sekolah lengkap dengan tanda nama dan bekas sukan yang kemas barulah smart. Bukan ilusi. Oh kasih Tuhan merestui. Untuk hari Jumaat, penjawat awam yang memakai baju Melayu haruslah memakai baju Melayu penuh dengan samping dan juga songkok. Pemakaian capal atau kasut hitam bertutup. Jangan tak tahu, tanda nama penjawat awam rasmi bagi tahun 2025 telah diwatakan harus memiliki logo Jabatan Negara. Kalau belum tempah, cepat-cepat dah tempah. Dekat Shopee ada, TikTok ada. Pastikan ikut saiz yang ditetapkan. Sebagai penjawat awam, mematuhi segala peraturan dalam etika pemakaian rasmi di tempat kerja mencerminkan jati diri serta tanggungjawab kita sebagai seorang penjawat awam, terutamanya kita sebagai seorang pendidik. Ini bukan